Kenapa angin dalam badan kita ini bahaya? Nak tahu? Save dan share video ini dulu. Kalau banyak angin dalam kepala ini, biasa dia boleh menyebabkan kita migraine. Atau boleh menyebabkan kita ada masalah susah tidur atau bacaan darah tinggi yang tinggi. Lepas tu, boleh ada masalah anxiety. Kalau banyak angin dalam dada sini, boleh menyebabkan kita susah nafas, nafas pendek atau tangkap dekat urat berikat. Kenapa angin banyak dalam perut ini bahaya? Sebab dia boleh kacau kita punya sistem penghadaman. Kalau sistem penghadaman sudah kena kacau, lama-lama kita susah nak pergi buang air besar, semberit, makan sikit sudah rasa kenyang. Kalau angin banyak dalam kita punya tangan dengan kaki, boleh menyebabkan kita punya tangan kaki banyak cepat lenguh dengan letih dan kebas-kebas tangan kaki. Kalau angin ni dalam satu badan ini, kita cepat letih, cepat mengantuk dan kita cepat lupa. Nak tahu tak cara-cara urut untuk buang angin jahat dalam kepala ini? Nak tahu? Komen kepada dulu. Nanti Master buat video seterusnya.